Yo guys, hari tu aku ada beritahu aku install iOS 27 dekat dalam aku punya iPhone 17 Pro Max 2TB RM10,000 ni. Dan hari ni aku nak kongsikan dekat korang since dah lama aku pakai ni and guna everyday. Tengok macam mana dia punya operating system. Tengok dia sekarang kau nampak dia punya bug dekat situ. So dalam video ni aku akan jelaskan apa yang aku nampak, apa yang aku rasa, apa yang aku experience, kelemahan dekat dalam iOS 27 selepas boleh kata dia dilancarkan. So lepas dilancarkan aku terus install. So dekat sini aku akan bagi tahu feedback lepas gunakan iOS 27. Aku tak nak berlembut, aku just bagi straight to the point je dekat korang. So korang tahu apa yang korang akan deal bila dah install iOS 27. Pertama sekali, apps yang korang selalu pakai akan banyak kali crash kalau korang nak tahu. So usually kalau korang suka scrolling ataupun doom scrolling lah kan, scroll. Lepas tu lama-lama korang perasan dah lebih setengah jam macam tu, dia akan tiba-tiba hilang daripada korang punya UI. So dekat situ membuatkan aku rasa agak annoying bila pakai. And kalau korang gunakan apps yang contohnya macam banking ke apa ke, dia still boleh tau. Korang boleh gunakan macam biasa, tetapi ada certain masa dia akan freeze tiba-tiba, tak boleh nak buat transfer, kadang-kadang kamera dia tak turn on. So dekat situ buatkan aku sebagai pengguna yang nak QR ke, nak bayar ke, akan belakang aku akan jadi beratur ramai lah pula kan bila nak bayar dekat kaunter tu. Benda tu boleh kata normal lagi lah kan untuk orang yang pakai awal untuk dia punya software. But there's one thing lagi yang buatkan aku rasa annoyed sikit. That is dia punya UI, dia punya FPS tu tak begitu smooth bila korang scrolling. Korang akan nampak tau, dia actually jitter ataupun dia macam stuck sikit-sikit bila korang scrolling. Faham tak? So dekat situ korang akan start rasa macam like ni telefon murah. Aku bukan nak kata hardware dekat sini tak bagus, cuma software ni je yang masih belum lagi optimizekan untuk performance sebuah iOS ataupun iPhone 17. Dia lagi jelas kalau korang swipe kiri kanan ataupun korang pergi dekat setting sebelum dia, lepas tu nak back, dekat situ korang akan nampak bila korang swiping macam tu. However, benda yang paling aku menyirap sekali bila dia freeze frame. Dekat sini aku dah pick dah. And kalau crash, korang boleh launch balik kan apps tu. Kalau starter, korang just boleh mungkin boleh scroll slow and at least korang boleh gunakan lah. Tapi kalau dia freeze, korang tak boleh buat apa-apa tak. Contohnya aku banyak kali kena, aku nak buat bayaran, lepas tu app tu freeze. So aku ingatkan app tu je yang freeze. Sekali UI dia pun freeze. Aku nak swipe kat atas ke, nak tengok notification ke, nak tengok control center ke, semua benda tak boleh nak buat. So apa yang aku boleh buat, tunggu sekejap, lepas tu dia crash. Lepas tu korang boleh launch balik korang punya banking apps tu. So another method, korang boleh hard restart. Tapi itulah, korang nak ke kan dengan nak bayar orang belakang beraturnya. So benda tu renyah dan juga korang tahulah kan dia punya lacking ni. Aku tengok ada juga yang komen, Fazli, makan bateri tak iOS 27 ni? Jawapan aku adalah yes, dia actually makan bateri. What? Bayangkan untuk iPhone 17 Pro Max, storage paling besar dan juga dia punya bateri paling besar dekat sini, boleh tahan sampai petang je. Pukul 6 tu korang dah merah dah, korang 20% dah. So dekat sini dia buatkan korang terpaksa stuck to the wall, kena cari charger ataupun at least kena bawa satu backup bateri lah kan kalau korang nak guna sampai tengah malam. Kalau aku ada event ke tengah malam, so dekat situ dia agak stuck. Kalau korang suka record content, ini adalah korang punya masalah paling besar yang korang akan hadap. Kalau korang rasa storage tu korang dah ada problem, korang bayangkan kalau bateri tak cukup, lagi problem. And then after using a while kan, kalau korang dah tengok video aku sebelum ni, tukar daripada sebuah iPhone kepada Android, aku perasan satu benda dekat dalam iOS punya orang kata style of user interface. That is, dia still lagi tak fokuskan kepada multitasking sangat. Yes, korang boleh gunakan dia orang punya Dynamic Island at the same time, tapi dia bukanlah se-expose macam sebuah OS daripada Android. Korang faham tak? Dia masih lagi single punya tasking operating system. Dia tak fokus langsung dekat multitasking. Dia fokus, tapi lebih kepada like 90% kepada 10% je multitasking tu. Kalau Android,
dia memang pergi all the way tau. Kalau korang nak 50-50 boleh. So Android masih lagi dekat dengan aku punya hati lah kalau korang cakap pasal sebuah smartphone yang all-rounder. And then here's the hard part. Kalau korang pengguna Tega iPhone, benda ni korang kena belajar tau. So normally kalau korang pakai iPhone, gesture yang korang akan pakai dua je kan. Satu scroll dekat korang punya Dynamic Island ni. Lepas tu yang satu lagi korang akan scroll untuk tengok control center, betul tak? So ni adalah normal gesture yang korang gunakan, betul. Tapi iOS 27 dia dah berubah tau. Apa maksud aku dah berubah? Dia dah lain ke Fazli? Yes. Kalau korang tengok dekat aku punya screen dekat sini kan, korang boleh tengok. Normally kalau korang nak tengok control center, korang just swipe belah sini, betul tak? Belah kiri, betul. So kalau korang nak tengok notification, korang just swipe macam ni, betul. Tapi sekarang korang dah tak boleh nak swipe daripada tengah untuk tengok korang punya notification. So apa dia akan jadi? Korang boleh tengok dekat sini. Kalau aku swipe, yes, dia akan seru Siri dekat situ. So lepas ni kalau korang nak tengok notification, korang kena swipe belah kanan ni tau. So tak boleh dah scroll daripada tengah, sebab dia akan seru yes Siri lepas ni. Nampak? So ni adalah gesture yang baru korang kena belajar. Dan aku pun still lagi tak faham kenapa Apple actually buat decision macam ni. Sebab apa? Sebab untuk sebuah telefon yang besar, nak tengok notification ni susah tau. Sebab dia actually hujung screen tu. Kau dah lah sebuah smartphone yang tak fokuskan dekat one hand punya gesture kan. Tiba-tiba kau buat pula satu gesture yang susah nak capai. So dekat situ bagi aku menyusahkan. Bayangkan kalau korang buat swipe ke bawah macam ni pun, dia still lagi susah nak capai untuk seru korang punya notification. So that's how, macam mana aku nak cakap, Apple dia tak fokuskan sangat dengan penggunaan sebelah tangan. Even bayangkan nak seru control center pun bagi aku dah menyusahkan dah. Sebab dia sangat jauh, dia sangat tinggi. Tapi tiba-tiba aku kena swipe daripada hujung ni. Lagi seksa nak pakai korang punya operating system Apple. Mohon bersabar, ini ujian. Aku harap Apple boleh ubahlah decision macam ni. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab sekarang korang dah boleh access Siri ni bila swipe macam ni tau. Dan aku tak faham kenapa kita perlu buat macam ni untuk seru Siri juga, kan? So it's the same gesture. Nampak? But Apple, please change this gesture. Sebab untuk pengguna yang selalu tengok notification, benda ni menyusahkan. Okay. Dekat dalam iOS 27 juga dia orang dah improve Maps punya apps, betul tak? So korang punya peta tu nampak lagi jelas. Lepas tu dia ada 3D map dekat bandar-bandar yang famous. So benda ni bagus lah. Tapi kebanyakan features yang Apple ceritakan tu, yes, dia tak available dekat Malaysia. So bila korang tengok KLCC, dia macam gitu je, macam Maps biasa je. Bila korang tengok dekat Johor ke, korang tengok dekat Kedah ke, Penang ke, still lagi sama. Kalau kat Singapore, yang tu aku tak sure. You know what? Kita akan check sekarang. Even Singapore pun dia ada tau, dia orang punya maps yang 3D macam tu. Malaysia still lagi dianaktirikan. But Singapore ni dia tak adalah lawa pun dia orang punya 3D building tu. But Malaysia, yalah, still lagi tak ada. Sekarang kita cakap pasal Apple Intelligence. Baca apa yang orang message dekat korang tu. Sebagai contohnya lah kan, kawan korang hantar message nak pergi dekat KLCC, ada event food festival contohnya. So dekat dalam iMessage tu dia boleh baca dan juga detect apa yang kau nak buat after that. So prediction lah kan. So dekat sini dia akan suggest untuk letak dekat dalam korang punya kalender. Yes, benda tu ada, which is good. But kalau boleh lah kan Apple, buatlah option ni ada dekat dalam korang punya keyboard. Sebab apa aku cakap macam tu? Dia akan lebih native untuk guna dekat semua apps yang ada dekat dalam korang punya app gallery ataupun app store. So dekat sini menyenangkan semua pihak. iMessage dekat dalam Malaysia ni kurang pakai tau. Even aku rasa dekat luar pun tak ramai orang pakai. Just US je yang pakai sebagai main dia orang punya text. So dia tak sama. So aku harap benda ni akan fokuskan dekat dia orang punya keyboard instead of dia orang letak benda tu dekat dalam messaging apps telefon diorang. Kalau tak silap aku, Samsung dia buat benda tu. So dia letak feature ni dekat dalam dia orang punya keyboard. So add to calendar. Tapi itulah benda ni kadang-kadang dia boleh breach privacy. Faham tak? So dekat situ
korang kenalah kan evaluate mana-mana yang perlu. However, walaupun banyak negative point yang aku bagikan dekat korang, ada satu benda yang aku suka dekat dalam Liquid Glass kali ni. That is, diorang punya UI ni semakin improve dah. So sebelum ni kita macam like tak biasa dengan diorang punya Liquid Glass punya interface, dia punya UI, sebab dia menyusahkan nak tengok. Kadang-kadang dia blend dengan background lah, dia tak cukup kontra lah kan. But after using a while iOS 27, aku boleh puji lah Liquid Glass yang dah diimprovekan. Walaupun korang boleh adjust lagi kalau korang nak. Untuk mata aku, guna by default pun dah cukup jelas untuk baca, untuk teks orang, untuk tengok gambar, untuk navigate through any UI dekat dalam diorang punya sistem, dekat dalam diorang punya operating system. So aku rasa iOS 27 ni usable untuk diorang punya UI. Now, aku nak fokus dekat Siri pula. Tapi aku tak nak complain pasal dia punya feature semua benda kan. But dia lebih kepada macam mana, gesture juga. Apple betul-betul kacau tau. Gesture dekat dalam iOS 27 ni, dia betul-betul haru biru. Sebagai contohnya, so aku akan seru Siri dekat sini kan. Seru Siri. Lepas tu how's the weather today? Okay, dia dah bagi jawapan dekat situ. Persoalannya, kalau aku tak nak guna pun Siri ni, so apa yang aku akan buat? Aku nak dismiss Siri dekat sini. Aku just swipe kat atas kan. Tengok apa jadi Nampak? Tak ada apa-apa yang jadi. Nampak? So basically, korang tak boleh gunakan korang punya UI lah kan sekarang. Sebenarnya dia punya gesture untuk Siri ni is a bit different tau. Kalau korang tekan power button ni, dia tak jadi apa tau. Dia tak exit. Kalau aku tekan sekali lagi, dia akan cuba untuk dengar je. So macam mana nak exit Siri yang baru ni? Korang kena swipe daripada sini. Nampak? So tu adalah gesture yang baru yang kebanyakan orang tak tahu tau. Dan dia sangat tak friendly dengan kita punya pemahaman dekat dalam iOS 27 punya interface. Sebab apa yang korang fikir bila ada apa-apa masalah nak back to home ke, korang akan swipe ke atas, betul tak? Tapi yang dekat dalam ni dah lain. Dan yang kelakarnya, Apple tak ajar gesture ni tau. Apple just ajar gesture nak seru Siri. Lepas tu kalau kau nak menulis kan, tengok, aku tekan sekali lagi, baru dia padam. Lepas tu kalau aku nak cakap dengan Siri, just boleh swipe ke bawah. And sekarang dia dah ada Siri app. So benda tu je yang Apple ajarkan. Tapi dia tak tunjuk yang ada gesture baru kalau kau nak access kepada home screen, kalau korang nak exit Siri, and ada a few lagi korang kena faham. Lepas tu, untuk orang yang selalu beli storage yang rendah-rendah ataupun entry punya storage lah kan, contohnya macam 18 ke 256 ke, korang sebenarnya sekarang dah kena aware sikit dengan korang punya penggunaan. Sebab apa? Storage korang sekarang tengah dimakan oleh satu benda asing dekat dalam iOS punya operating system. Apa tu Fazli? Yes, Apple Intelligence yang makan storage korang. Kalau korang rasa yang ni just makan dekat server, dekat kilang kan, tak. Dekat dalam korang punya smartphone pun diorang makan juga tau. Sebagai contoh, korang tengok dekat sini dekat dalam storage, korang boleh nampak diorang punya penggunaan kan. iOS 27 30GB, betul tak? Kalau korang deep dive lagi dekat dalam iOS tu, korang boleh nampak yang diorang punya operating system ni makan like 16GB je storage yang korang ada. But untuk Apple Intelligence dekat sini, dia makan 20GB. Apple Intelligence lagi besar daripada korang punya operating system. Korang boleh bayang tak macam mana Apple Intelligence punya data dekat dalam korang punya smartphone. So lepas ni, bukan je operating system yang korang kena fikir, tapi Apple Intelligence yang korang kena berkira-kira untuk gunakan korang punya storage dekat dalam iPhone. Yang ni Apple langsung tak cerita tau dekat korang. So apa yang korang boleh buat? Korang boleh offkan Apple Intelligence kalau korang nak. And then apa lagi yang aku boleh highlightkan, kalau korang selalu download games apps kan yang perlukan storage yang besar, dekat sini I have a few bad news untuk korang. Sebab ada certain time yang iOS 27 ni lebih kepada bug. Dia tak detect Wi-Fi walaupun korang connectkan dengan Wi-Fi. So apa yang dia akan buat? Yes, dia akan gunakan data yang korang actually ada. So dekat situ, kalau korang pakai limited data, akan affected lah. Dan juga telefon korang akan start panas, drain battery,
so on. Yang ni sentiasa berlaku. Kalau korang tengok dekat aku punya benchmark testing kan, hari tu kan, dekat semua processor tu, yang tu aku ada banyak sekarang isu dekat dalam iOS 27 nak download apps yang sepatutnya aku download gunakan Wi-Fi, tapi tak, dia gunakan cellular data dekat aku punya SIM card. But this is more like a bug yang Apple akan fix akan datang. Alright, now kita cakap pasal Apple Intelligence sikit lagi. Okay, kau dah tahu kan, Apple Intelligence is improve. Bila dah ada Gemini ni, dia dah banyak benda yang dia boleh buat dah. Dan semua benda nampak perfect, betul tak? Tapi ada satu benda yang Apple kurang communicate dengan korang. Kan? Apa tu Fazli? That is kebanyakan feature yang Apple introduce sekarang dah start fokuskan guna server internet. So dekat sini, sebarang penggunaan akan melibatkan internet. So apa jadi kalau tak ada internet? Apple Intelligence boleh guna ke? Jawapan dia tak boleh. Kalau macam tu biasalah kan Fazli. Semua smartphone lain pun kalau kan guna internet juga untuk dia punya AI kan? Betul. Tapi kalau korang tengok balik dia orang punya event asal, dia kata Apple Intelligence kita fokuskan kepada on-device processing. The cornerstone of the personal intelligence system is on-device processing. So sekarang Apple Intelligence dah tak fokuskan kepada on-device punya processing. Semua dah outsource dekat luar. Apple yang proses korang punya AI features, AI punya task yang ada dekat dalam korang punya iPhone ni. Sebagai contohnya lah kan, korang boleh tengok ni feature clean up yang kita dulu kutuk kan, tapi sekarang dia dah makin improve. Nampak pilihan dekat atas ni, ada tekan butang auto, betul tak? So dekat sini dia ada option fast dan juga quality. Untuk on-device processing, dia actually gunakan fast. Tapi untuk outsource ataupun gunakan Gemini tu, dia actually butang quality ni. So, apa jadi bila aku offkan Wi-Fi dan juga cellular dekat sini kan? Aku dah offkan Wi-Fi dan juga cellular. Bila aku tekan je butang clean up, dia jadi limited. So, bila jadi limited, dekat atas ni dia akan just tulis fast je. So quality punya clean up dah tak ada sebab dia gunakan outsource, which is dia gunakan dia punya server untuk edit korang punya gambar, clean up kan korang punya gambar. So that's why aku cakap sekarang dia punya features dekat dalam Apple Intelligence ni dia dah tak fokuskan kepada on-device punya processing. Aku rasa tu sahaja yang aku boleh ceritakan dekat korang bila dah pakai iOS 27 ni sepanjang daripada aku start install. And pengalaman aku boleh katakan ada yang aku suka, ada juga yang aku tak suka, which is apa yang aku nak highlightkan dekat sini adalah benda yang Apple tak bagi tahu, apa yang aku experience dan juga bug yang korang kena aware sebelum install iOS 27. Storage tu penting, dia dah banyak makan sekarang. Dia punya UI pun kalau kan ada perubahan gesture tu. So benda-benda macam ni korang kena aware sebelum install dekat korang punya device yang lama ni. Kalau iPhone 18 nanti tak perlu nak risau sangat lah kan. So tu je lah aku punya experience yang boleh sharekan dekat korang. Komen juga dekat bawah kalau korang dah install public beta. Aku nak tahu juga apa korang punya perasaan and experience. So komen dekat bawah. Macam biasa, leave like, subscribe. So make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.